Okey, dry age ni sebenarnya dia adalah salah satu teknik penyimpanan dan dia juga diistilahkan sebagai satu teknik masakan menggunakan suhu sejuk. Suhu chiller, suhu 5 darjah Celsius. Mesti korang rasa pelik kan? Selalunya kita masak makanan menggunakan suhu panas, api kan? Tapi sebenarnya ada juga menu yang menggunakan suhu sejuk untuk memasak. Sebagai contoh, beef carpaccio. Kita makan daging mentah tapi di-serve pada suhu yang betul dan dia tak memberikan mudarat kepada si pemakan. Yang kedua, cure salmon. Okey, dimasak dengan direndam dalam satu sebatian liquid pada suhu tertentu dan selepas tu dalam tempoh tertentu cukup matang, di slice dan di-serve tanpa masak. Okey, ni bukan rebus. Dia rendam dalam sebatian suhu sejuk. Masak menggunakan suhu sejuk. Dan ada juga nama satu lagi menu dia adalah salmon gravlax, yang mana dia dah dipedapkan dengan herbs dan diikat dan digantung dekat chiller. So sama konsep dia dengan dry age. Ni kita nak bagi mudah faham. Dry age ni satu, dia kita simpan dalam tempoh tertentu, okey, yang mana dari segi darah, okey, of course dah memang tak ada, okey. Kenapa dekat bahagian dry age ni dia tak ada darah? Sebabnya dia digantung, okey, dia digantung dalam chiller dan sifat liquid ni dia gravity dia akan turun ke bawah, memang tak ada lah dari segi darah-darah apa semua. Dan daging dry age ni, steak dry age ni, dia ada satu extra flavor yang tak ada pada daging biasa. Rasa dia, rasa tu kita susah nak ungkap. Tu saya kata bila melibatkan rasa memang kena pergi rasa baru kita tahu. Memang apa kena try sekali. So orang tanya, kalau untuk mudah faham, dry age ni apa? Adalah teknik penyimpanan dalam suhu tertentu dalam tempoh tertentu. Dry age ni dia dari segi harga dia mahal, bukan disebabkan kualiti daging, dari segi handling dia, cara penyediaan dia menyebabkan, sebab dia kena renyah. So ada juga yang setengah tu dia tak buat dry age, dia buat butter age. Dia buat butter age ni, dia selaputi daging tu dengan butter, pun mempunyai rasa yang berbeza. Kalau nak tahu memang kena rasa. Saya pun tak tahu nak describe macam mana, tapi yang saya tahu dia sedap. Tempoh kita nak dry age biasa ada yang buat sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dekat negara luar, makin lama makin mahal. Makin lama makin mahal dan rasa dia makin kuat, atau istilah dalam masakan ni dia lebih strong taste berbanding dry age yang baru dibuat. So orang yang betul-betul hardcore lah, tekak dia memang satu tahap lain lah kan. Dia bukan daripada planet bumi lah. Dia akan makan dry age yang disimpan lama lah. Sebabnya satu lagi, dry age yang makin lama ni dia ada banyak wastage sebelum di serve pada customer. Okay, so wastage tu lah yang membuatkan dia harga dia berlipat kali ganda lebih mahal daripada yang biasa ataupun dry age yang baru di peringkat sebulan ke 3 bulan macam tu. So yang buang tu, yang dia orang yang buang, kita yang cover benda tu, kan? Macam tak biasa. Ada setengah orang dia suka yang strong taste. Dia akan pilih dry age yang lebih lama penyimpanan dia. Kalau macam saya yang dah pernah cuba, saya kurang gemar yang agak strong. Yang saya okey antara sebulan ke 3 bulan macam tu, bagi saya okey. Itu pun dah ada beza. Okey, kalau pergi you all rasa yang dah makin lama, mungkin ada yang suka, mungkin ada yang kurang gemar. Cita rasa ni pilihan masing-masing. Okey, dry age ni adakah dia di marinate? Bergantung kepada sesetengah chef tu. Ada chef yang dia tak marinate, ada setengah chef dia marinate. Dry age ni kita boleh kategorikan dia, ada setengah chef dia perap untuk agekan ni, ada setengah tu dia tak perap. Okey, dia basic sahaja, dia simpan menggunakan suhu chiller pada suhu 5 darjah Celsius.